Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni belajar pelajaran tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ni belajar pelajaran tauhid. Sebelum kita ni memulakan pelajaran, kita ni sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tajuk pelajaran hari ini, tugas-tugas Rasul. Tajuk pelajaran tugas-tugas Rasul ada banyak, antaranya ialah tugas-tugas Rasul ada banyak. Yang pertama, mengajar manusia supaya berbuat baik dan berakhlak mulia. Yang pertama, mengajar manusia supaya berbuat baik dan berakhlak mulia. Yang pertama, mengajar manusia supaya berbuat baik dan berakhlak mulia. Yang kedua, memimpin manusia tentang kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, memimpin manusia tentang kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, mengajar manusia cara beribadat dengan betul. Yang ketiga, mengajar manusia cara beribadat dengan betul. Yang keempat, membawa berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita duka bagi yang berbuat jahat. Yang keempat, membawa berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita duka bagi yang berbuat jahat. Yang keempat, membawa berita gembira bagi yang berbuat baik dan berita duka bagi yang berbuat jahat. Yang keempat, membawa berita gembira bagi yang. Yang kelima, menjelaskan hal-hal hari akhirat. Yang kelima, menjelaskan hal-hal hari akhirat. Yang keenam, menerangkan ajaran wahyu dan perbezaan antara akal dan nafsu. Yang keenam, menerangkan ajaran wahyu dan perbezaan antara akal dan nafsu. Yang keenam, untuk aktiviti kamu hari ini, cikgu mahu kamu bincangkan tugas-tugas Rasul mengikut kumpulan masing-masing. Untuk aktiviti kamu hari ini, dalil diutus Rasul. Dalil diutus Rasul. Dalil diutus Rasul di dalam surah An-Nisa ayat 165 yang kira-kira bermaksud, Rasul-Rasul yang telah kami utuskan itu semuanya pembawa kabar gembira kepada orang-orang yang kafir dan yang mengerjakan maksiat, supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sesudah mengutuskan Rasul itu. Dan ingatlah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana di dalam surah An-Nisa ayat 165.